buat amalan 5 ke 10 saat ni boleh menandingi amalan selama 2 jam. Hadis ni diriwayatkan oleh isteri Nabi SAW, Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Satu ketika dia berada di tikar sejadah pada waktu subuh, Nabi keluar daripada rumah untuk menyelesaikan urusan. Kemudian bila Nabi balik pada waktu duha, so daripada subuh ke duha tu mungkin lebih kurang dalam sejam ke 2 jam kan. Nabi balik, Nabi tengok isteri dia masih lagi di tikar sejadah. Kemudian Nabi kata, nak tak aku ajarkan kau 4 kalimah ni, kau sebut sebanyak 3 kali, boleh menandingi amalan yang kau buat selama mana tadi, pada waktu pagi sampai duha tadi. Jadi Nabi ajarkan zikir subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi amalan ni sesuai untuk siapa-siapa yang rasa dia kata tak ada masa nak zikir, tak ada masa nak baca Quran apa semua kan. So baca zikir ni, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran yang baiklah. Wallahu alam. Assalamualaikum.